Sebab kerja dia terlalu bosan, lelaki ini saman syarikat sendiri. Ini Frederick, dia orang Perancis. Dia kerja dekat company buat minyak wangi. Jawatan manager dengan gaji RM30,000 sebulan. Tapi masalahnya, company dia tak bagi dia kerja betul-betul. Dia datang kerja tapi tak ada kerja. Kadang tu kerja dia 20 minit je, lepas tu tak ada apa. Selebihnya duduk dan tunggu masa. Bosan gila. Mula-mula tu dia relax lah. Lama-lama jiwa dia merana. Tiap-tiap hari dia bangun untuk tak buat apa-apa. Dia jadi murung sampai satu hari dia accident. Frederick tak cedera masa accident tu. Doktor cek dan sahkan otak dia shutdown sebab terlalu bosan. Lepas tu dia cuti sakit selama 7 bulan. Dia cuti sebab kemurungan, kerja dia terlalu bosan. Tak ada hujan, tak ada ribut. Syarikat berhentikan dia sebab tak hadir kerja terlalu lama. Syarikat tak nak bagi kerja tapi lepas tu marah dia sebab tak datang kerja. Frederick pun angkat fail saman syarikat dia, tuntut RM1.8 juta. Lepas 2 tahun naik turun mahkamah, akhirnya hakim setuju company tu memang salah. Bosan sangat pun boleh jadi gangguan moral. Mahkamah Perancis arahkan syarikat bayar pampasan RM250,000 sebab bagi dia kerja yang terlalu bosan.